Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Frost Fixers ingin memperkenalkan satu inovasi perkhidmatan yang bukan sahaja menyelesaikan masalah teknikal tetapi juga membuka peluang untuk berinfak dengan cara yang mudah dan berimpak tinggi. Masalah yang kami kena pasti, banyak masjid dan surau menghadapi kerosakan sistem penyelamat udara tetapi tiada dana untuk membaiki atau memelihara. Keadaan ini menjejaskan keselesaan jemaah terutamanya pada hari Jumaat, bulan Ramadan dan musim panas. Solusi kami. Infak Sejuk. Ia adalah satu platform di mana orang ramai boleh memilih masjid atau surau untuk ditaja. Dan kami dari Frost Fixers akan menguruskan pembaikan dan penyelenggaraan Pada harga yang berpatutan dan telus. Derma boleh dibuat secara individu atau berkumpulan. sesuai untuk kawan-kawan, keluarga, malah organisasi korporat yang ingin berinfak bersama. Kami menyediakan laporan bergambar, invoice dan pengesahan kerja kepada perdema dan pihak masjid bagi memastikan ketulusan dan kepercayaan. Pendek kata, ini bukan sekadar servis penyamanan udara. Ini adalah servis untuk akhirat juga. Siapa pelanggan kita? Penerima individu, NGO dan jawatan-kuasa masjid. Apa unit yang kita? Pakej infak dan servis profesional. Apa saluran yang kita guna? Platform digital, masjid dan media sosial. Bagaimana kita menjana pendapatan? Yuran servis dan dana infak. Ini adalah pendekatan inovatif. Kami tidak hanya membagi ekor, tapi juga menambah pahala. Infak Sejuk bukan sahaja menawarkan perkhidmatan tapi juga membina jaringan komuniti yang peduli. Hampa cuba bayangkan, orang Kuala Lumpur boleh tolong masjid di kampung. Atau satu kumpulan alumni menyumbang bersama kepada surau lama sekolah mereka. Kami percaya, inovasi bukan sekadar teknologi. Ia adalah gabungan idea nilai Dan tindakan. Doakan usaha kecil kami ini menjadi asbab keselesaan jemaah dan pahala berpanjangan buat semua yang menyumbang. Kami adalah Frost Fixers dan ini adalah infak sejuk. Sejuk di dunia, berkat di akhirat. Terima kasih kerana mendengar. Kami sedang menginfakkan tenaga kami demi ummah. Assalamualaikum.